Okay, nama saya Imam Afika binti Abdul Halim. Saya ada anak 3 orang. Yang first kembar, alhamdulillah dua-dua lelaki, and last one perempuan. Saya tu Safia binti Muhammad Arif. Saya ada 2 orang anak perempuan. Saya Mira, ibu kepada anak yang sangat comel, alhamdulillah, adik. Saya Nana. Saya mempunyai 2 orang anak. Nama saya Fauzia, ibu kepada 5 orang anak, sulung 20 tahun, yang bongsu 3 tahun. Umi, tapi yang bongsu tu dia special sikit, dia panggil mama. Dulu panggil mama. Hari-hari mama tu je panggilan dia. Ibu. Dia panggil saya mama. Momen nak tidur kot, masing-masing memang akan tidur dengan saya. 3 orang anak kan, seorang kat sini, seorang kat sini, seorang ada kat sini. Kalau hari biasa tu balik kerja lah saya dapat peluk diorang. Rasa macam seronok lah dapat peluk diorang tu. Bila balik bau masam-masam tu kan. Tu yang saya suka. Kalau dekat rumah saya suka masak. Dan anak saya akan request, ibu tolong masakkan. Saya paling suka buat susu ke anak saya. Sebab dia kalau sebelum tidur orang sebotol, dia 2-3 botol. Bebe, sebab dia memang suka hug saya lah. Dia sangat suka peluk saya. Saya rasa diorang suka panggil saya princess. Princess mama princess ke queen? Kakak suka panggil queen, adik suka panggil princess. Mama cantik dan garang. Dari saya sebagai seorang ibu, diorang minta pandangan dari segi pelajaran, emosi, kehidupan. So saya rasa tak left out dalam proses diorang membesar. Saya rasa waktu balik kerja dia kata, mama kesiannya, mama penat. Budak kecil pun dah faham kan? Mama kerja sebab anak-anak. Kan kita macam termarah diorang kan, kita emosi. Tapi diorang still, sebelum tidur tu diorang still akan cakap, Mak Malah Umi, Abang sayang Umi. Walaupun kita marah dia sebelum tu. Apa impian saya supaya anak tu berjaya lah. Masa depan dia, kerjaya dia. Saya nak dia macam nama dia Adib. So mestilah nak jadi orang yang beradab, menghormati orang sekeliling. Hormat orang tua, tahu siapa yang bersama awak, yang susah senang dengan awak. Jaga nama keluarga. Pergi mana-mana pun ingat bawa nama mama dengan papa. Kalau mama tak sempat nak tengok adik besar nanti kan. Okay. Mama sedih sebab mama nak tengok adik besar. Mama nak adik berjaya kan. Dan insyaAllah apa yang mama dah usahakan hari ni dan dengan papa juga adalah semua untuk adik, untuk keturunan kita, untuk adik berjaya di masa akan datang. Ibu harap kalau ibu tak ada nanti, abang boleh jaga adik. Supaya kalau boleh jangan gaduh. Agaknya seorang ke sana, seorang ke sini. So minta nak macam tu. So apa-apa adik-beradik punya hubungan keluarga tu kena jaga. Saling kena ada sentiasa. Abang susah, adik susah, orang susah, kena saling korang bersama. Doakan mama dengan papa bahagia dengan amalan baik korang yang mama terapkan daripada korang kecil. Sorry. Mama nak Raudah Raisya tahu, mama sayang sangat Raudah Raisya. Apa-apa yang berlaku pun, korang dua adalah benda yang terindah dalam hidup mama. Macam mana mama sayang ibu mama, macam itulah mama sayang adik. Mama nak adik jadi yang baik, yang orang yang agamanya baik, berjaya dalam kehidupan kerja baik-baik dan semua. Dan ingat, mama sayang adik sangat-sangat. Ibu sayang adik dengan abang dunia akhirat ibu. Mama sayang korang sampai bila-bila. Sepenuh hati, sepenuh jiwa dan raga.